Okey, Assalamualaikum dan selamat kembali ke saluran YouTube. Cikgu nama Ming Lao Shi dan insyaAllah hari ini saya akan bedah buku teks PJPK tahun 2. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk langgan saluran saya, kongsikan video ini dan juga tekan butang suka kalau rasa video saya ini dapat membantu anda di rumah. Dan anda juga boleh tekan butang sertai ataupun join untuk memberi sokongan kepada saluran YouTube saya ini. Okey, dan di sini kita ada okey, 下课了，下课了，下课 rujuk kepada habis kelas dan 下课了 dah habis kelas. Okey, dan dekat sini 钟声响，时间到，钟声响，时间到。钟声 rujuk kepada bunyi loceng, 响 rujuk kepada berbunyi, 时间 rujuk kepada masa dan 到 rujuk kepada sampai. Jadi loceng berbunyi, masa dah tiba. Okey, dan dekat sini 校园处处都热闹，校园处处都热闹。校园 dekat sini rujuk kepada kawasan sekolah, 处处 mana-mana, 都 perkataan yang menekankan sesuatu yang ada maksud semua, dan 热闹 rujuk kepada meriah ataupun riuh. Jadi di kawasan sekolah mana-mana tempatnya semuanya riuh rendah. Dan 吃东西 玩游戏，吃东西，玩游戏，吃东西 makan ataupun makan benda, 玩游戏 main ataupun bermain permainan. 你追我跑把绳跳，你追我跑把绳跳，你追 awak kejar, 我跑 saya lari, 把 juga adalah penekanan, perkataan yang penekanan ataupun perkataan yang unik yang ada maksud ambil, maaf bukan penekanan tapi ambil. Jadi dia ambil apa? Sheng, tali, dan tiao, lompat ataupun ada maksud lompat tali lah di sini. Okey. Dan kita cuba tengok muka surat seterusnya. Okey, aktiviti A ataupun A lah di sini disebut sebagai 一位动作. 一位动作. 动作 dekat sini rujuk kepada pergerakan. Dan 一位 dekat sini kalau kita ada maksud menggerak daripada satu tempat ke tempat yang lain ataupun satu posisi ke posisi yang lain. Jadi i ini ada maksud menggerakkan dan wei ini kalau kita ada maksud kedudukan. Okey, dan dekat sini aktiviti ini disebut sebagai 跑跑跳跳. 跑跑跳跳. Oh, minta maaf, bukan 跑跑跳跳 tapi 跳跳跑跑 terbalik. 跳跳跑跑. 跳 ini ada maksud lompat dan pau ada maksud lari. Jadi kena lompat, kena lari. Okey, dan dekat sini ada aktiviti yang disebut sebagai 单脚跳. 单脚跳. Lompat guna satu kaki. Okey, 单脚 satu kaki, 跳 lompat. Dan kemudian 双脚跳. 双脚跳. Lompat guna dua kaki. 双脚 ada maksud dua kaki dan 跳 lompat. Dan kita ada pau. Pau lari, dan kita ada 跳跃, 跳跃 lompat dan melangkah. Okey, ataupun kita boleh fahamkanlah lompat. Okey, dan dekat sini okey dia kata 要在平坦的地面进行游戏哦，要在平坦的地面进行游戏哦。okey, 要 kena 在平坦 di rata 的地面 punya permukaan bumi, 进行 lakukan, 游戏 permainan. Jadi kena lakukan permainan ini di permukaan yang rata. Dan dekat sini dia tanya 怎样能跳得更高又平稳，怎样能跳得更高又平稳，怎样 macam mana, 能 boleh, 跳得 rujuk pada lompat dengan, 更高 lebih tinggi, dan 又平稳 dan lagi stabil. Jadi macam mana nak lompat dengan lebih tinggi dan kemudian lebih stabil. Okey. Dan kemudian ini pula disebut sebagai 小试身手. 小试身手. Okey, 身手 ini rujuk kepada pergerakan juga kalau itu kan, pergerakan yang lincah ataupun tak lincah. Dan 试 ini ada maksud cuba. Jadi cubalah pergerakan ini. Okey. 小 ini ada maksud kecil. Okey. Dan dekat sini okey kita ada 起点. 起点. 起点 ini rujuk kepada titik permulaan. Dan kemudian kita ada 跑马步. 跑马步.
Okey, lari tapak kuda ataupun lari kuda lari tapak kuda. Okey, tapi literally ada maksud lari langkah kuda. Okey, mapu ada maksud tapak kuda ataupun langkah kuda, dan pau ini ada maksud lari lah. Okey, dan kemudian kita ada cehua. Dan cehua ini adalah gerakan gelincir ke tepi ataupun ke sisi. Okey, dan ce ini ada maksud tepi, sisi, dan hua ini ada maksud gelincir. Okey, dan kemudian kita ada zou. Zou ini rujuk kepada berjalan, dan kemudian kita ada ta tiao bu. Okey, maaf, ta tiao bu. Okey, ta tiao bu ini rujuk kepada langkah lonjak dan lompat. Okey, ta, okey, kalau ikut ada maksud pijak lah. Tiao ada maksud lompat, dan pu ini ada maksud langkah. Okey, dan kemudian kita ada lagi tiao yue, sekali lagi tiao yue rujuk kepada lompat kemudian melangkah, dan kita ada zong dian rujuk kepada titik penamat. Okey, dan dia kata tiao yue bu rong yi,但我会尝试。跳跃不容易，但我会尝试。跳跃 lompat 不容易 tak mudah, tapi 我会尝试 saya akan cuba. 尝试 dekat sini rujuk kepada cuba. Dan kemudian 左右脚需交叉提起，左右脚需交叉提起。左右脚 rujuk kepada kaki kiri dan kanan. 左 kiri, yo kanan, 脚 kaki, 需 perlu, 交叉 rujuk kepada bersilang, dan 提起 boleh ada maksud angkat. Jadi kaki kena angkat, kaki kiri dengan kanan kena angkat secara bersilang lah. Okey, dan kemudian teng di tiao qi. Jadi teng di ini kalau ikutkan ada maksud macam tolak bumi, tolak tanah, okey, dan tiao qi rujuk pada lompat. Jadi kita kena lompat, kita tolak kaki kita ke tanah. Okey, dan kemudian 上提的脚是相同的，上提的脚是相同的。上提rujuk kepada angkat ataupun terangkat, dan 脚 kaki. Jadi kaki yang terangkat 是相同的 adalah yang sama. 相同 rujuk kepada sama. Okey, dan kemudian di aktiviti ini pula disebut sebagai 调皮小袋鼠。调皮小袋鼠。调皮 rujuk kepada nakal, 袋鼠 rujuk kepada kangaroo, dan 小袋鼠 rujuk kepada kangaroo kecil. Okey, ataupun kangaroo kecil yang nakal. Okey, dan kita ada 3分 3 markah, 2分 2 markah, dan 1分 1 markah. 起跳和着地时，起跳和着地时，起跳 rujuk kepada titik melompat ataupun bermula untuk melompat. Okey, he dan 着地 rujuk kepada mencapai tanah ataupun mendarat lah. Okey, dan lebih kepada mencapai tanah lah, dan shi ini rujuk pada ketika. Jadi ketika melompat dan mencapai tanah, 膝盖微屈，膝盖微屈，膝盖 lutut, 微 okey sedikit, okey, dan 屈 bengkok, dan 双脚着地时要平稳，双脚着地时要平稳，双脚 kedua-dua kaki, 着地时 ketika mencapai tanah, okey, 要平稳 kena stabil, dan ingat 平稳 rujuk kepada stabil. Dan kemudian kita ada satu kata-kata semangat yang disebut sebagai 加油，加油, ataupun yang telah dimelayukan kepada 加油 ataupun 加油. Okey, tapi sebutan yang betul adalah 加油. Dan kemudian ayat seterusnya, 快轮到我了，快轮到我了. Okey, ayat ini okey maksudnya adalah dah nak giliran saya. Tapi 轮到我 rujuk pada giliran saya. Okey, dan 快 ini ada maksud cepat. Tapi ayat ini bukan maksud cepat giliran saya, tapi maksudnya adalah dah nak giliran saya. Dan kemudian 说出屈膝的重要性，说出屈膝的重要性. Okey, dan 说出 cuba terangkan, cuba bagi tahu. 屈膝, okey, 屈 rujuk pada bengkok, si rujuk kepada lutut. Jadi cuba bagi tahu, cuba kemukakan bengkok lutut tak punya, dan 重要性 rujuk kepada kepentingan. Jadi cuba kemukakanlah kepentingan untuk bengkokkan lutut. Okey. Dan
aktiviti terakhir yang saya akan beritahu di sini adalah Jin She Huang Wu. Jin She Huang Wu. Okey, dan ini adalah nama aktivitinya. Jin She rujuk kepada ular emas, Huang Wu rujuk kepada menari. Okey, menari ataupun emas ular menari. Okey, Jin emas, She ular, Huang Wu ada maksud menari lah. Okey, menari. Tapi Wu ini adalah maksudnya adalah menari. Huang Wu ada maksud macam menari lupa dunia. Tapi jangan lupa dunia. Okey. Jadi dekat sini dia ada 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 dan kemudian 不要驼背. 不要驼背. Okey, dan 不要 jangan. Okey, 驼背 rujuk kepada bongkok. Okey. 驼背 rujuk kepada bongkok. Dan kemudian kita ada 不怕失败，勇敢挑战。不怕失败，勇敢挑战。不怕 tak takut, 失败 gagal, 勇敢 berani, 挑战 mencabar. Jadi tak takut gagal dan berani untuk mencabar ataupun challenge. Okey, dan dekat sini 尝试双人或花式跳绳。尝试双人或花式跳绳。尝试 cuba 双人 dua orang 或 atau 花式跳绳 rujuk kepada lompat tali gaya bebas. Okey. 跳绳 rujuk kepada lompat tali. Okey, dan 花式 ini dia ada maksud macam berenang gaya bebas, 花式. Okey, tapi dekat sini disebabkan lompat tali, jadi saya letak lompat tali gaya bebas. Okey. Dan itu sahaja untuk video kita kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video akan datang. Okey, jangan lupa untuk tinggalkan komen. Assalamualaikum dan jumpa lagi.